Kepada siapa yang tak tahu kalau kita nak jual rumah pusaka, pertama sekali yang kena tengok adalah lantikan pentadbir. Yang ini kena buat dekat mahkamah. Proses dia ambil masa dalam 6 bulan hingga 2 tahun. Okay, yang kedua adalah kita kena buat perintah jualan dan setuju untuk hartanah tu dijual. Okay, pentadbir ni tadi bukan duit tu semua masuk ke akaun dia. Dia ada hak untuk mentadbir hartanah sahaja untuk uruskan proses jual beli. 2 step ni adalah step yang penting kalau nak jual rumah pusaka. Dan yang penting sekali adalah dokumen lah. Salinan SMP lama perlu ada, geran original perlu ada, cukai tanah jangan ada yang tertunggak, bil-bil utilities pun jangan ada yang tertunggak. Okay? Alhamdulillah, kita dah pun settle case transaction jual beli rumah pusaka di area Negeri Sembilan ni. Pentadbir pun dah dapat dah dia punya duit jualan. Anak bini pertama dah dapat duit jualan dan juga anak-anak untuk bini kedua pun dah dapat bahagian masing-masing. Settlekan sebuah rumah pusaka ni bukannya mudah ya, sebab kita perlu melibatkan waris-waris, kita kena tahu siapa lagi waris yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Okay? Banyak lagi sebenarnya jenis saya jual hartanah. Ada yang kita jual rumah owner dah bankrupt, ada yang jual rumah pusaka. So kalau korang nak tahu macam mana saya settlekan proses jual beli rumah-rumah busuk, rumah-rumah tinggal ni, korang boleh follow saya di social media Izzy Rico.